Muhasabah yang betul ni ikhwah akhwat menuntut daripada kita ilmu juga, menilai. Kita dapat bezakan di antara yang kita dapat tu adakah istidraj ataupun nikmat. Kalau dia makin mendekatkan diri kepada Allah, itu nikmat. Kalau menjauhkan itu istidraj. Kita dapat bezakan. Kemudian bila kita nilai balik, nikmat Allah kepada kita terlalu banyak sangat, tidak terhitung. Bahkan ulama mengatakan tidak ada satu dosa kelebihan yang dibuat oleh hamba melainkan dengan nikmat Allah. Menggunakan nikmat Allah itulah dosa dilakukan. Dosa pendengaran, dosa penglihatan, dosa pertuturan kan menggunakan nikmat Allah. Sedangkan anggota tadi ini dia adalah amanah, dia akan ditanya dan menjadi saksi hari akhirat nanti. Sebab itu kita Ramadan ini memberikan kita satu kesempatan untuk kita melihat macam mana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu, bila kita menyedari kita ni hamba yang sebenar, kita hamba yang sebenar, bahawa apa yang kita dapat dalam hidup kita ini sebenarnya bukan kita layak pun, ibadah kita tak banyak mana, tak ke mana sebenarnya, dan kita tidak tahu pun adakah dosa kita itu Allah dah ampunkan ke belum, amal kita Allah dah terima ke belum. Tidak tahu, perjalanan kita jauh lagi. Adakah mati kita husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, ruh kita di alam barzah bagaimana, suratan amalnya bagaimana, di mahsyar bagaimana. Kalau kita memuhasabah diri jauh perjalanan, hati kita menjadi sayu. Kita di alam ini seperti kita mengenali diri kita itu penting sebagai hamba, itu yang menyebabkan hati kita itu boleh menjadi lembut, mengingati mati, menjadi lembut hati kita, insya-Allah, mengetahui hakikat dunia ni. Jadi bila kita menyedari bahawa apa yang Allah berikan kepada kita itu bukanlah kerana kita berhak, tetapi kerana rahmat dan kurniaan Dia. Rahmat dan kurniaan Dia. Jadi muhasabah diri dan juga zikrul maut, zikir yang banyak, bukan zikir yang biasa-biasa, zikir yang betul-betul membina hubungan dengan Allah Ta'ala, yang membina rasa rindu dan cinta kepada Allah. Jadi prosesnya itu dia bukannya sekejap, dia makan masa juga. Sebagaimana dia menjadi keras memakan masa, nak lembutkan dia pun perlu kesabaran, perlu rawatan, dan sudah tentulah doa dan taufik daripada Allah Ta'ala.